Sekarang ni kita sedang mempelajari sifat-sifat mahmudah, bukan sifat-sifat mazmumah. Kerana mazmumah ni yakni sifat-sifat yang tak baik. Kita sekarang sedang belajar sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Contoh nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya yang terpuji. Jadi kalau kita ada nama anak ataupun cucu lagi yang baru, jangan teragak-agak kita nak tambah nama Muhammad dekat depan tu. Sebab nama dia sangat elok dan sangat baik maknanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah kan. Okey. Redha ni adalah salah satu daripada sifat mahmudah. Kita tengok bahasa dia. Redha ni berasal daripada kata bahasa Arab, iaitu radiya dengan yardi, iaitu bererti apa ibu-ibu sekalian? Dia menerima sesuatu perkara dengan lapang dada. Masya Allah. Redha dengan ujian, redha dengan cabaran kehidupan, itu dia menerima dengan penuh dengan perasaan lapang dada. Dia tenang. Dia tenang menerima segala ujian dan cabaran, ataupun tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Maknanya kita menerima segala cabaran dan ujian itu tanpa kita mempersoalkan kepada Allah, kenapa aku yang dipilih ya Allah untuk menerima ujian ni? Kenapa bukan jiran sebelah rumah aku? Kenapa bukan kawan baik aku? Kenapa aku ya Allah? Dia tak ada dia tak ada mempersoalkan. Dia sebab redha, dia menerima dengan penuh lapang dada tanpa mempersoalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita menjadi salah seorang daripada orang yang redha ya. Okey, dari segi istilah, redha ni terbahagi kepada dua, iaitu redha Allah terhadap hamba-Nya dan redha hamba kepada Allah. Masya Allah, kita berredha kepada Allah ya. Okey, kita tengok yang pertama. Redha Allah kepada hamba-Nya adalah berupa tambahan kenikmatan, pahala, ditinggikan darjat kemuliaannya. Maknanya Allah redha dengan kita. Allah bagi kita nikmat kepada di dunia ini. Allah bagi tempat tinggal yang selesa kepada kita di dunia ini. Allah bagi pasangan yang baik kepada kita di dunia ini. Allah bagi kesihatan yang baik kepada kita di dunia ini. Itu adalah redha Allah kepada hamba dia. Di mana bila Allah mengurniakan redha kepada kita ni, kita kena ucapkan alhamdulillah, tanda kita bersyukur kepada nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, redha seorang hamba kepada Allah ni, dia mempunyai erti menerima aturan Allah. Ini cara bentuk kita pula menerima redha daripada Allah, daripada Allah ni. Okey, kita ni menerima aturan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu redha kita kepada Allah. Maknanya kita kena amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita jangan buat. Itu belah bentuk redha Allah daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga apa sahaja ujian dan cabaran yang Allah beri pada kita, kita kena redha. Redha ni berlapang dada tanpa mempersoalkan. Tadi kita belajar yang pertama sekali kan, tanpa mempersoalkan ketentuan yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya ya. Okey, menerima ketetapan daripada Allah dengan bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika menerima ujian. Ada dua aspek redha kita kepada Allah. Yang pertama, kita kena bersyukur apabila kita menerima nikmat daripada Allah dan bersabar ketika menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kena faham betul-betul tu, apa maksud redha daripada hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Okey, dalil redha ni kita boleh skip sekejap. Okey, kita pergi tengok seterusnya. Hukum mencari redha manusia. Boleh ke kita nak cari redha manusia ni? Apa contoh dia? Okey, kita tengok. Hukum mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah. Ni tak naklah kita.
Ya, contohnya apa? Contohnya tempat kerja kita tu, kalau seorang muslimah dilarang memakai tudung. Kalau tak pakai tudung, kamu diberhentikan kerja. Itu redha manusia. Itu tak betul. Sebab Allah murka. Allah arahkan kita menutup aurat, tapi kita dipaksa pula menutup aurat. Kalau tak dapat kerja tersebut, tak boleh. Itu tak boleh, ya. Itu maksudnya hukum mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah. Okey. Lagi contohnya apa? Contohnya ambil rasuah. Ambil rasuah. Ambil rasuah. Contoh kita ada pangkat dan kuasa. Okey, contohnya YB. Na'udzubillah, tak nak cakap YB mana-mana. Ini contoh saja, contoh sebagai contoh. YB, saya ada projek bikin sekian. Bagilah projek kepada saya. Dibaginya bawah poket. Itu macam tu. Itu redha kepada manusia yang Allah murka, tak boleh. Dilarang sesama sekali dalam Islam. Okey. Itu antara contoh hukum mencari redha manusia lah, ya. Okey. Kita pergi kepada pembahagian sifat redha. Sifat redha terbahagi kepada dua. Apa dia yang pertama tu? Pertama, redha menerima peraturan ataupun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditaklifkan kepada manusia. Maknanya Allah suruh kita solat, kita kena redha, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengarahkan kita menutup aurat, kita kena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suruh kita taat kepada kedua ibu dan bapa kita, kita kena redha kepada arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sesiapa di sini masih mempunyai ibu dan ayah, kan, kita ditakdirkan mentaati kedua ibu ayah kita sehingga ibu ayah kita meninggal dunia. Apa contoh yang kita boleh taat kepada ibu bapa kita ketika apabila ibu ayah kita meninggal dunia? Apa contoh dia? Kita menziarahi rakan-rakan ataupun adik-beradik mak ayah kita yang masih hidup di dunia. Itu salah satu cara untuk kita membantu ibu dan ayah kita di alam sana. Lagi satu antaranya adalah kita boleh buat sedekah jariah ataupun wakaf, kan. Jadi itu memang Allah dah takdirkan kita sebagai anak ni kena mentaati ibu dan ayah kita, walaupun macam mana ibu ayah kita tak solat ke, ibu ayah kita tak tutup aurat ke, ibu ayah kita suka pukul kita ke, memang itu takdir anak kepada ibu bapa. Memang kita kena mentaati ibu dan ayah kita, kerana ibu dan ayah kita ni level dia hanya dekat sangat dengan Allah. Rida Allahu wa rida Allahu Subhanahu wa ta'ala dengan birru al-walidaini, dengan membuat baik kepada ibu dan bapa. Sangat kuat rida Allah dengan rida ibu bapa, ya. Itu memang kita telah takdir sebagai seorang anak, ya. Okey. Kemudian rida menerima ketentuan qada Allah tentang nasib diri. Okey. Jangan pula contoh kita tak ada duit bulan ni, kita berredha. Allah suruh redha, kita berredha. Bukan macam tu maksud dia. Maksud dia Allah suruh kita usaha dulu, baru kita boleh redha. Apa sahaja yang Allah tentukan, setelah itu kita kena redha, berlapang dada tanpa mempersoalkan apa sahaja ketentuan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Itu maksud redha. Okey, selesai di sini. Kita tengok seterusnya, cara mencapai kemanisan redha. Manis redha ni ibu-ibu sekalian, kalau kita menghayati, contoh kita ujian kita berat sangat-sangat, kan, akhir sekali kita rasa lapang dada dengan ujian Allah tu. Itu dah sampai maqam yang sangat kita redha dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mencapai tahap redha tu, apa kita rasa dalam hati kita? Kita rasa tenang sangat. Masa tu betul, kita rasa tenang, bermakna itu kita telah lulus ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita sabar, kita ikhlas, dan kita redha dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, macam mana kita nak capai kemanisan redha Allah ni? Yang pertama, mengamalkan sifat qanaah.
Apa maksud sifat qanaah ibu-ibu ayah sekalian, ibu-ibu sekalian? Dia sikap berpuas hati dengan apa yang ada, maknanya bersyukur. Aku ada kereta macam ni pun alhamdulillah, boleh pergi masjid, boleh pergi majlis ilmu, kan? Walaupun bukan kereta BMW ke Mercedes ke, tak apa, alhamdulillah, cukup sekadarnya. Alhamdulillah, banyak kan kali kita sebut alhamdulillah dengan nikmat Allah. Alhamdulillah, banyak kali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, lagi apa? Kita kena tanamkan sifat qanaah tu. Kita bersyukur dengan apa yang ada. Itu maksud qanaah, ya. Kemudian mengamalkan sifat mujahadatun nafs. Apa maksud mujahadatun nafs ni? Mujahadatun nafs ni maknanya berjuang melawan nafsu. Berjuang melawan nafsu. Contoh, kita ada marah sangat seseorang ni, tapi kita berjaya kawal marah kita dengan seseorang itu dengan kita memaafkan insan tersebut. Itu memang terbaik, itu memang hebat, itu memang sangat maqam yang sangat tinggi. Orang tu, kenapa kita marah dengan orang tu? Sebab orang tu pernah menganiaya kita, tapi kita berjaya lawan nafsu kita dengan buat apa? Dengan memaafkan insan tersebut. Ya Allah, itu sangat hebat, sangat terbaik orang-orang macam tu, ya. Kita cuba buat, insya-Allah, ya. itu kalau orang yang membalas kebaikan dengan sebab dia pernah melakukan kebaikan, itu biasa. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, pegang kata-kata saya, apabila orang yang membalas kebaikan, apabila orang itu pernah membuat kejahatan kepada dia, itu luar biasa. Itu sangat berat kita lakukan, betul tak? Itulah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Qudwah hasanah untuk kita semua sebagai umat Islam, ya. Okey, itu mujahadatun nafs. Okey, lagi sentiasa bersyukur dengan melihat kepada orang yang lebih susah. Nak latih diri kita supaya kita bersyukur dengan ataupun qanaah dengan seadanya apa yang kita ada ni. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Jangan kita bandingkan orang yang punya rumah besar daripada kita. Tak nak macam tu. Kita tengok orang-orang yang tak ada rumah. Kita tengok orang-orang yang pergi kerja naik basikal. Kita tengok orang-orang yang duduk minta sedekah berhari-hari. Ya, kita tengok orang yang susah daripada kita, baru kita timbul rasa syukur dan rasa qanaah dalam hati kita. Ya. Seterusnya, yang keempat, memperbanyakkan doa dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka hamba-hambanya yang meruntun, meminta, berdoa kepada dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cepat capai handphone. Masa itulah kita nak check grup WhatsApp, apa resepi nak masak hari ni. Betul dah tu, kita nak berkhidmat, nak masak lepas tu. Tapi sebenarnya tolong kita cuba letakkan handphone kita ni jauh sikit daripada sejadah kita tu. Kita letak al-maksurat ke, letak Al-Quran dekat tepi sejadah kita tu. Kita cuba latih diri kita macam tu. Saya pernah dengar ceramah Ustaz Asma Harun, kan. Kita perempuan ni macam-macam fikir dalam otak ni, kan. Beratur ni. Dia beratur dalam otak kita ni. Lepas ni nak buat apa, kan. Lepas solat, Assalamualaikum, terbangun daripada sejadah. Nak pergi, Al-Quran dah ada letak kan. Tapi kata fikir pula, ayam tak keluar lagi ni. Tak letak lagi dekat sinki ni. Letak, pergi on the way, nak pergi ke dapur tu macam-macam. Ada pula bersepah tu macam makan susun sekejap situ. Lepas tu anak pula minta lain, menantu pula, cucu pula dan sebagainya. Dan nama Al-Quran pun kita tak baca. Jadi kita nak disiplinkan diri kita, ibu-ibu sekalian. Letakkan dulu siap-siap Al-Quran dekat tepi kita. Handphone nanti dulu. Nak latih diri kita letak handphone kita dekat charger kita. Biar handphone kita charge dulu. Macam tu cara dia. Saya paling ingat Ustaz Asma Harun pernah cakap macam tu. Memang betul, kena dekat kita. Kita tak terlupa nak keluarkan ayam, nak masak nasi. Masa tu lah lupa nak masak nasi. Masa terus tak peras nak masak nasi. Lama-lama kita pun tak baca
Al-Quran. Ya. Betul dah, baik dah kita nak buat tu, kita nak berkhidmat kepada suami dan anak-anak kita, nak sediakan makan kan. Tapi kita wajib ada sediakan ruang untuk kita berhalwah, bermanis-manisan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey. Itu macam-macam kan urusan dunia, itu urusan dunia lah tu maksudnya ibu sekalian kan. Okey, moga-moga Allah rahmati kita ya. Okey. Kemudian hikmah bersifat redha. Okey, seseorang yang bersifat redha ni akan memperoleh kelapangan hati. Macam saya cakap tadi, Allah uji macam-macam ni. Allah uji kesihatan, Allah uji kewangan, Allah uji bahkan pasangan. Pasangan kita pun ujian juga, betul tak? Yang tidak kahwin pun ujian, yang berkahwin pun ada ujian. Yang tiada anak pun ujian ke tak? Ujian. Yang ada anak ada ujian tak? Ada ujian. Semua dunia ni merupakan ujian untuk kita. Semua ujian. Di mana tiada ujian? Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dunia ni memang kita diuji, sehingga Allah nak hadiahkan kita yang sangat besar di syurga nanti, insya Allah. Jadi kita kena sabar dan redha ya. Bila kita sabar dengan redha dengan ujian Allah ni, akhir sekali kita akan dapat rasa satu perasaan, iaitu tenang dan juga lapang dada. Subhanallah. Kita cuba latih diri kita insya-Allah ya. Okey, lagi apa? Bersikap husnuzan, bersangka baik dan sentiasa bertawakal. Sebelum kita keluar rumah, cuba kita sama-sama amalkan baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita serahkan, biar Allah yang aturkan apa yang jadi lepas ni dalam hidup kita. Kita serah kepada Allah. InsyaAllah Allah aturkan yang terbaik untuk diri kita. Kemudian jauh daripada sifat iri hati, hasad, dengki dan sifat tamak. Apabila kita rasa redha dalam diri kita, kita rasa cukup dalam diri kita, kita jarang nak kita dengki dan iri hati dengan kejayaan orang lain. Betul. Kita cuba latih diri kita, kita redha, kita sabar, kita qanaah, rasa cukup dengan apa yang ada. InsyaAllah kita jauh daripada sifat rasa iri hati dan juga dengki kepada kejayaan orang lain ya. Okey, seterusnya memiliki iman yang teguh dan amal soleh yang berkualiti, dan Allah akan mengurniakan jalan keluar daripada setiap kesulitan yang dihadapi. Macam saya cakap tadi, sebelum kita keluar, kita baca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita serahkan segala urusan kita pada hari tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah akan susunkan setiap pagi, setiap tengah hari, setiap petang, setiap malam untuk kita pada hari tersebut dengan yang terbaik, insyaAllah. Ya, insyaAllah kita boleh buat. Okey, itulah dia, kita murajaah sikit tentang apa tadi tu, tentang redha. Moga-moga kita mempunyai sifat redha terhadap segala ujian dan cabaran yang ada di dunia ini kan. Dunia ni saya cakap awal lagi, penjara kepada orang mukmin. Penjara kita kat dunia ni ibu-ibu sekalian. Betul tak? Kita nak pergi, macam saya kata kelas sebelum ni, kita wanita ni macam-macam banyak benda nak pakai kan. Nak pakai handsock, nak pakai sekup, nak pakai tudung, nak pakai beruj, nak pakai stokin. Ya Allah, berlapis-lapis rasa. Rasa macam nak keluar tu, tolonglah pakai yang free. Rasa macam tu je rasanya kan. Macam-macam kita nak jaga. Itu betul. Itu maknanya kita taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang rasa satu ujian waktu di situ, ini pun ujian juga. Kita nak ambil tuala dekat ampayan rumah kita, belakang dapur tu, dekat je ampayan dengan pintu dapur tu. Rasa cari keluar macam tu je nak capai tuala tersebut. Betul tak? Tapi kita kena tetap juga menutup aurat, tetap kena pakai tudung ibu-ibu sekalian. Itu kita mujahadah an-nafs masa tu. Masa tu kita tengah berjuang tu, tak ada orang ni rasa ni. Aku nak keluar lah, pergi ambil tuala kat belakang ampayan tu je kan. Tapi tak boleh. Kita tetap juga kena menutup aurat ya. Okey, saya cakap saya lah tu. Ya, beratnya nak pakai tudung, tuala belakang rumah tu je nak ambil kan. Ya Allah. Okey.
Okey, Alhamdulillah. So hari ni kita sentuhlah bab baru hari ni, iaitu bab tawaduk. Masya Allah, bab tawaduk ya. Tawaduk ni kan ibu sekalian, apa maksud tawaduk yang kita faham? Rendah diri ya. Okey, kita baca sikit mengenai dia. Salah satu sifat mulia yang sangat Allah suka adalah sifat tawaduk, iaitu sifat rendah hati yang juga sangat dicita-citakan oleh semua orang. Kita ni kena berazam nak ada sifat tawaduk dalam diri kita. Jangan ada berazam sifat takabur ke, sifat riak dalam diri kita, tak nak. Jauh sangat sifat-sifat macam tu ya. Okey, kerana dengan sifat tawaduk ni akan dapat melahirkan pelbagai sifat yang mulia yang lain, dan akan mententeramkan dari dan mengharmonikan kehidupan di kalangan masyarakat. Ialah bila kita dah ada rasa rendah diri dengan diri kita, kita rasa dengan redha dengan ujian Allah, kita rasa husnuzon, sangka baik dengan kawan-kawan kita, kan harmoni semua tu kan. Moga-moga kita dapat merasakan sifat tawaduk dalam hati dan diri kita. Okey, apa maksud tawaduk ni dari segi bahasa? Perkataan tawaduk ni berasal dari kata wada'a yada'u. Itu maksud dalam bahasa Arab. Wada'a ni maksudnya meletakkan, letak. Jadi kita letakkan hati kita ni rendah. Rendah daripada segala aspek ya. Berarti merendahkan. Serta berasal dari kata tada'a yatadi'u, dengan erti merendahkan diri. Manakala tawaduk tu berarti kerendahan ataupun merendah diri. Itu maksud dia. Menurut istilah, tawaduk ni menampakkan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan ataupun membuang kedudukan diri sendiri dan menganggap orang lain lebih utama daripadanya. Saya ambil contoh. Kita ambil contoh Rasulullah SAW. Tawaduknya Rasulullah ni ibu sekalian sebagai seorang suami ya, dalam rumah tangga mereka ya. Sebagai seorang suami, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa yang isteri baginda SAW buat, itulah baginda buat. Aku menguli tepung, Rasulullah pun menguli tepung. Aku menjahit baju, Rasulullah pun menjahit baju. Aku menyapu sampah, Rasulullah pun menyapu sampah. Begitulah kehidupan harmoninya Rasulullah SAW menyantuni para isterinya. Bestnya Ustazah dapat suami macam tu Ustazah. Bestnya Ustazah kalau suami membantu kita Ustazah. Okey ibu-ibu sekalian, kalaulah bukan seperti yang kita gambarkan, kita hanyalah boleh bersabar. InsyaAllah berdoa banyak-banyak, insyaAllah kita akan dapat yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Zaman sekarang ni kan, isu saya tengok rumah tangga zaman sekarang, isu 50-50. Ada baca ke agak-agak ni? Ada 50-50. Dia nak adil, suami bagi 50, isteri pun bagi 50. Agak-agak ibu sekarang betul tak macam tu? Dah lama menghalal saya pula yang belajar dengan ibu sekalian kan, agak-agaknya betul tak isu 50-50 ni? Tak betul? Tak betul makcik 100-100. Tuk saya 50-50 ni kan, bagi saya lah kan, kita pasangan suami isteri ni kan, ada waktu ketika suami kita memberikan kita 70 dan ketika itu kita berikan 30. Ada ketika itu isteri memberikan 70 dan waktu itu suami memberi kita 30. Tidak semestinya dalam aspek kewangan sahaja, betul tak? Macam-macam. Mungkin suami kita mahir dalam bab pertukangan kan, tapi kita boleh memberikan duit kepada suami untuk belikan barang-barang bertukar. Macam itulah zaman sekarang. Saya pelik-pelik saya tengok isu-isu zaman sekarang, budak-budak zaman sekarang kan, isu 50-50. Saya tak terfikir pun bila diwar-warkan isu 50-50. Saya baca apa maksud isu 50. Oh macam tu rupanya.
Dengan kita kena dengan senior ni rumah tangga kat dalam ni sebenarnya kanak-kanak zaman sekarang ni macam itulah ibu-ibu sekalian. Kena fahamkan pada anak-anak kita macam itulah, pakat elok-elok suami dan isteri. Okey. Jadi contoh lagi sekali saya, kalau sekarang ni zaman Piala Dunia, musim Piala Dunia, layan kan bola sepak semua ibu-ibu sekalian ni. Saya tahu pun sebab suami saya lah kan. Saya tertarik dengan satu kisah pemain bola sepak. Nama dia, saya tengok je, takut salah sebut, N'Golo Kante. Ni ibu-ibu sekalian boleh sebut kat suami. Jangan main balik ke kuliah Doha tahu pemain bola sepak Piala Dunia ni. Nama dia N'Golo Kante, pemain bola dari France. Apa yang saya tertarik dengan sifat pemain bola sepak bernama N'Golo Kante ni, bila bermain bola sepak peringkat dunia, gaji dia banyak ibu-ibu sekalian, banyak, berbilion-bilion. Akan tetapi di mana kawan-kawan satu kumpulan dengannya memilih pakai BMW, macam-macam kereta-kereta mewah, Mercedes dan sebagainya, dia hanya memilih memakai Mini Cooper second hand sahaja. Dia seorang Muslim, orang itu yang terbaik. Dia menunjukkan akhlak yang baik. Pemain bola sepak bernama siapa tadi saya kata? N'Golo Kante. Disebut ke anak-anak, terkejut nanti balik di kuliah Doha, mak aku sebut N'Golo Kante ni kan. Betul, saya dengar kisah daripada suami saya disebut N'Golo Kante. Saya pun seronok baca. Orang baik kan, seronok kita baca kisah orang baik, macam mana dia jadi orang baik. Dia orang kaya, tapi dia penuh dengan sifat rendah diri. Di mana Piala Dunia tu orang berebut-rebut nak tangkap gambar dengan piala tu, dia duduk diam belakang tu. Dan ada kawan ni perasan dia seorang dia tak belum bergambar dengan dia piala, dia tarik N'Golo Kante tu pergi ke piala untuk tangkap bersama gambar dengan piala tersebut. Lagi satu, duit kekayaan dia tu, dia membantu orang-orang dia dekat Mali. Dia berasal dari sebuah negara nama Mali tak silap saya. Dia membantu membuat pusat keperubatan. Itulah sebenarnya kita orang Islam ni kena jadi orang yang kaya. Bila kita kaya dengan kewangan ni, kita kena berazam diri kita untuk membantu orang yang susah. Itu betul. Itu istilahnya sangat betul. Biar kita jadi orang yang kaya kewangan, kaya budi bahasa, iaitu kaya akhlak dan juga adab. Sedikit iklan tentang N'Golo Kante nanti balik disebut kat anak-anak lelaki N'Golo Kante mak belajar ini. Okey, saya sangat sukalah bila saya dengar tentang N'Golo Kante, lagi-lagi dia Muslim kan. Dia Muslim, pemain player Muslim. Okey, kita sambung balik iklan sekejap. Okey, itu tawaduk tu, dia tahu dia banyak duit, tapi dia mengamalkan sifat tawaduk. Kalau dia salam dengan player lain kan, kalau waktu tu dia pakai sarung tangan, dia buka sarung tangan dulu, kemudian baru disalam dengan player-player yang lain. Okey, itu antara kita boleh contohilah sifat tawaduk tersebut ya. Okey, dalil tawaduk. Allah ni diarahkan pada hamba-Nya perintah bertawaduk ketika berdoa. Dalam berdoa pun Allah minta hamba-hamba-Nya supaya bertawaduk. Nak mohon kepada aku, nak mohon pada Allah ni, jangan cakap ya Allah aku nak rumah besar, ya Allah aku nak anak yang baik-baik, ya Allah aku nak kereta yang besar. Jangan macam tu. Kita kena ada sifat tawaduk kita dengan Allah. Macam mana kita nak mohon pada Allah ni? Kita macam-macam cakap, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Wahhab. Kita puji Allah dulu, kita rendahkan diri kita dulu sebagai hamba Allah, barulah kita mohon kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab kita bertawaduk dalam berdoa. Lagi yang kedua, perintah bertawaduk kepada kedua orang tua kita. Walaupun ibu ayah kita seorang penoreh getah, ibu ayah kita hanya seorang guru kafah, ibu ayah kita tidak mempunyai ijazah sarjana muda, tapi dia boleh berjaya menghantar anak-anaknya belajar sehingga menggenggam ijazah sarjana muda. Anak-anak tersebut diarahkan wajib menghormati ibu ayah tersebut. Betul, itu kita takdir kita anak kepada ibu ayah. Pesan pada anak-anak masing-masing ya. Itu ayah saya selalu sebut, abah ni diploma je, abah sebut macam tu.
mak ni SPM je, mak saya selalu sebut macam tu. Tapi kita anak-anak ni kita kena sentiasa hormat dan santuni ibu ayah kita, ya. Okey, seterusnya perintah bertawaduk dalam berzikir. Bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita dikehendaki digalakkan berzikir secara tenang dan juga berzikir secara kelang kabut ataupun dengan suara yang kuat. Jangan kita diarahkan supaya berzikir dalam keadaan suara yang tenang dan sederhana sahaja kuat dia. Tak boleh kuat-kuat sangat takut mengganggu orang lain. Itu maksud dia, ya. Okey. Seterusnya kita tengok faktor yang membentuk sifat tawaduk. Okey, yang pertama apa dia? Macam mana kita nak membentuk sifat tawaduk, sifat rendah diri dalam hati kita ni? Yang pertama apa dia, ibu-ibu sekalian? Kita adalah bersyukur dengan sesuatu yang dimiliki, kerana semua ni adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan ada cincin dekat jari masing-masing, bersyukur, alhamdulillah. Kita kena patah balik nikmat tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan Tupperware kita di rumah, semua tu kita kena patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan akropal dekat rumah tu semua kita kena patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan tudung yang kita beli, bersyukur segala-galanya kita kena patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana saya sebut sebelum ni, kita kena banyak cakapkan apa? Alhamdulillah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara nak tawaduk kita punya dalam hati. Yang kedua, menjauhi sifat riak, iaitu lawan sifat ikhlas. Jadi kalau kita rasa nak tawaduk tu, kita jangan rasa sifat riak lah, sifat membangga diri, ya. Okey. Lagi yang ketiga, sabar menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai kerana mengharap redha Allah. Macam saya kata tadi, bila kita redha ni, kita berlapang dada, kan? Berlapang dada dengan apa sahaja yang Allah kurniakan tanpa mempersoalkan apa yang Allah aturkan kepada diri kita. InsyaAllah ada wujudnya sifat tawaduk dalam hati kita, ya. Yang keempat, hindari sifat takabur. Tawaduk lawan dia sifat takabur, membesar-besarkan diri. Tadi tawaduk dia merendah-rendahkan diri. Itu maksud beza takabur dengan tawaduk. Okey. Dia kalau sifat takabur ni, sikap dia menganggap diri lebih dan meremehkan orang lain. Na'udzubillah. Dia membangga-banggakan diri. Kau tahu aku pandai masak lomak. Masak lomak dibanggakannya, orang bori lah katakan, masak lomak aku padu punya. Lagi hebat daripada nasi lomak omak dan tu. Macam tu, tak nak macam tu, ya. Okey, seterusnya, berusaha mengendalikan diri supaya dapat membentuk sikap tawaduk. Hendaklah seseorang itu melakukan perbuatan yang terpuji dengan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Okey, lagi satu saya pernah dengar Ustaz tasawuf saya ajar, nak hadirkan rasa tawaduk ni, basuh tandas. Basuh tandas. Tengok rumah kita basuh najis, kan? Basuh tempat keluar najis, tempat hina tu. Ibu-ibu sekalian, betul tak? Nak latih sifat tawaduk kita sentai tandas kita tu. Nak lagi hebat, tandas masjid. Najis orang lain, kan? Kalau tandas kita, tandas kita lah, kan? Tapi nak bina rasa tawaduk diri kita tu, latihkan diri kita dengan selalu membasuh tandas. Betul. Memang kita akan rasa, ya Allah, ini rupanya hamba-Mu ini, ya Allah. Aku seorang hamba hina rupanya, ya Allah. Terus kita rasa rendah diri, insya-Allah. Itu cara dia. Okey, ciri-ciri orang tawaduk. Apa ciri-ciri dia? Saya percaya dan yakin kita sendiri dapat rasa diri kita ni macam mana orangnya. Dan kita sendiri dapat baca orang sekeliling kita macam mana orangnya. Tapi
Jangan sesekali kita rasa kita bangga diri kita merupakan orang yang baik. Itu pun ujian juga. Ujian perasaan ataupun ujian hati. Merasakan diri kita lebih baik daripada orang. Ya, na'udzubillah ya. Okey, kemudian kalau kita ada rasa macam tu, apa kita boleh buat ibu-ibu sekarang? Kita hanya istighfar. Itu usaha kita ya. Okey. Salah satu sikap tawaduk dapat ditunjukkan pada saat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam saya kata tadi, ya Allah, aku nak anak 3 orang. Ya Allah, aku nak anak aku cemerlang SPM. Tak boleh macam tu. Macam saya kata tadi, kita kena ada tawaduk dengan Allah dengan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita kena hadirkan dulu, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dulu, barulah kita lafazkan kehendak dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang kedua, tawaduk juga berkaitan dengan sikap baik kepada orang tua. Macam saya kata tadi lah, kita dengan ibu bapa ni kita tidak telah ditakdirkan menghormati sehinggalah ibu bapa kita meninggal dunia. Itu takdir anak kepada ibu dan ayah kita. Walau ibu dan ayah kita ditukar wajah haiwan sekalipun, wajib kita taat ibu dan ayah kita. Itu memang takdir anak kepada ibu dan ayah. Boleh sebut pada anak-anak masing-masing ya. Okey. Kemudian, seseorang dapat belajar sikap tawaduk dengan berusaha tidak membangga-banggakan dirinya dengan apa yang dimiliki dengan orang lain. Kita bersederhana sajalah, berqanaah, sifat qanaah ya. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang. Subhanallah, ini saya bagi thumbs up. Saya bagi maqam yang sangat tinggi apabila kita suka membantu orang dalam kesusahan. Itu adalah sifat ataupun latih untuk melatih diri berasa untuk tawaduk ataupun rendah diri. Okey. Kemudian subhanallah, ini kita boleh latih juga diri kita. Banyak kali kita ucapkan apa ibu-ibu sekalian? Mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sesiapa sahaja. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada suami kita, kena bagi duit belanja bulan-bulan gitu ya. Terima kasih kepada anak kita juga, walaupun kita ibu. Betul. Jangan ada rasa bangga diri kita ibu, kita nak cakap terima kasih pada anak-anak. Tak boleh macam tu. Kita pun kena cakap terima kasih kepada anak-anak kita. Terima kasih kepada cucu-cucu kita. Terima kasih kepada kawan-kawan kita dan sebagainya. Ya, okey. Kemudian pembahagian sifat tawaduk. Okey, kita tengok. Sekejap ya, kita tengok pasal apa. Okey. Tawaduk kepada guru. Macam biasalah. Kalau tawaduk kepada guru tu mengucapkan salam ketika bertemu, duduk dengan sopan, sentiasa menundukkan kepala ketika duduk di hadapan guru. Okey, saya suka huruf nombor F tu. Berfikir sebelum berbicara dengan guru. Okey, bila kita berhadapan dengan guru kita, tidak kisah siapa-siapa pun guru kita ya, kita hendaklah menanyakan soalan yang tidak merendahkan martabat guru tersebut. Itu antara adab dia. Ya, okey. Yang kedua, kita tengok tawaduk kepada ulama. Tidak melintas di hadapannya, tidak duduk di tempat duduknya, tidak memulai berbicara kecuali atas izinnya. Ini antara tawaduk kita terhadap ulama. Okey, seterusnya kita pergi kepada tawaduk kepada teman belajar. Teman-teman kita satu bilik mesyuarat ni kan, bersikap baik dan menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita. Kalau ada rasa tak baik ke, kita cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat kita elok-elokkan antara kita satu sama lain. Tidak bezakan teman yang kaya dan miskin. Kita semua sama saja ibu-ibu sekalian. Ya, dekat sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tak pandang pun apa itu kaya, apa itu pangkat, apa itu kuasa. Ya Allah pandang hanyalah amalan. Innallaha la yanzuru suwaru a'malukum. Allah hanya akan memandang
amalan kamu berdasarkan hati kamu, ya. Kemudian bersikap jujur dan sopan terhadap teman, menyapa jika bertemu, baik di sekolah maupun di luar sekolah, bersikap suka membantu dan murah senyuman, Masya Allah. Senyum sentiasa. Senyum itu merupakan satu sedekah. Saling menasihati dalam hati kebaikan dan kesabaran. Contohnya sahabat kita sekarang, Mak Teh kan, kurang sihat, kita doakan dia, menziarahi beliau, memberikan sumbangan bagi yang ada dan sebagainya. Ya, itu antara kita punya kepada teman kita. Keutamaan sifat tawaduk. Okey, kita last sekali sikit lagi. Okey. Di antara keutamaan sifat tawaduk ni, sikap tawaduk ni dia memberikan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita dapat pahala, akhirat lagilah dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mempunyai sifat rendah diri ataupun rendah hati. Okey. Hadis Rasulullah ni kita baca sikit. Wa ma tawadu ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Maksudnya, tidaklah seseorang itu merendahkan dirinya melainkan Allah mengangkatnya. Itu Allah memuliakan orang yang bersifat tawaduk ni, ibu-ibu sekalian. Kita hidup kat dunia ni tak lain tak bukan hanyalah untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi majlis ilmu pun kita nak redha Allah Subhanahu wa taala. Kita memasak untuk pasangan dan ahli keluarga kita pun untuk mengejar redha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lepas tu kita hidang pada suami kita, dia akan komen macam-macam. Apa ni macam masin dia ni? Apa ni macam manis dia ni? Sabar, la ilaha illallah. Berjuang sungguh kan waktu tu perasaan kita kan. Dan dah ponek-ponek masak dan dia berjuang. Ya Allah, rasa nak macam tu je kan rasa kan. Tapi sabar ibu-ibu sekalian. InsyaAllah memang pahala sabar memang mahal. Betul saya cakap. Ya, kita macam itulah. Tapi kadang-kadang kita kalau kita nak didik seorang isteri, kalau nak didik suami boleh. Ada teknik dia. Saya rasa ibu-ibu lagi faham sebenarnya nak didik suami ni kan. Macam itulah ibu-ibu sekalian ya. Itu antara warna-warni rumah tangga lah. Ya. Okey. Tawaduk merupakan tauladan dari akhlak mulia para nabi. Sifat tawaduk ni macam-macam nabi kita saya dah cakap tadi. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isteri baginda ya. Tawaduk membuat kita lebih adil, disayangi dan dicintai oleh manusia. Okey, yang keempat, sikap tawaduk merupakan contoh tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap memberi salam kepada anak kecil. Walaupun kedudukan yang dimiliki oleh anak kecil tersebut jauh lebih rendah daripada kedudukan yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara sifat Rasulullah ni, dia suka menyentuh kanak-kanak ibu-ibu sekalian. Di dalam poket baginda sallallahu alaihi wasallam ni, dia sentiasa mempunyai manis-manisan. Apabila jumpa kanak-kanak kan, dia sentiasa memberikan. Contoh kalau zaman kita, zaman gula-gula lah. Rasulullah wallahualam manisan dia macam mana kan, kurma ke kismis kita tak tahu pada zaman Rasulullah. Tapi kalau zaman kita ni, zaman kita dalam poket kita ada, kalau ada gula-gula coklat kita bagi kanak-kanak. Itu sifat tawaduk kita. Walaupun Rasulullah tu Perdana Menteri tu. Ya, dia Perdana Menteri di Madinah. Dia orang kuat, orang pertama, itu orang tertinggi di Madinah kan. Tapi dia suka memberi kepada kanak-kanak. Ya, itu antara contoh yang kita boleh ikutlah ya. Okey, lagi. Okey, sesungguh kita baca arti hadis sekejap Sesungguhnya Nabi SAW sentiasa menziarahi orang Ansar dan memberi salam kepada anak kecil mereka serta mengusap kepala mereka. Okey. Orang Ansar ni daripada orang Madinah lah. Daripada orang Madinah, orang Muhajirin yang dari Mekah. Okey. Maknanya Nabi SAW dia sentiasa memberi salam kepada anak-anak kecil dan mengusap kepala-kepala mereka. Kesimpulannya, ibu-ibu sekalian,
Sifat tawadhu' akan membawa jiwa manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan dapat membimbing, membawa manusia untuk menjadi seorang yang ikhlas menerima apa ada, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil apa tadi? Qanaah, bersyukur seadanya. Selalulah kita latih diri kita, alhamdulillah seadanya daripada saya. Sodap dawa kau masak hari ni, alhamdulillah semua datang daripada Allah. Alhamdulillah sekadarnya daripada saya kepada awak. Macam tu kita sentiasa amalkan, cakap alhamdulillah seadanya daripada saya, ya. Okey. Sehingga tidak tamak dan selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah, serta cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibu-ibu sekalian kita tergolong mempunyai sifat tawadhu' ataupun rendah hati ataupun rendah diri dalam diri kita semua. Bila kita ada rasa sifat tawadhu' ni sifat mahmudah kan. Sifat-sifat yang baik dalam hati kita ni, bila kita kumpulkan dalam hati kita, kita amalkan dalam hati kita, insya-Allah bersekeliling kita semua baik-baik belaka. InsyaAllah kawan-kawan kita semua tenang-tenang belaka. Walaupun saya kata tadi, walaupun orang tu pernah buat tak baik untuk kita, tapi kita balas dengan kebaikan, itu memang luar biasa. Kalau orang buat baik dengan kita balas kebaikan, itu biasa ibu-ibu sekalian. Tapi kita cuba balas dengan kebaikan kepada orang yang pernah buat tidak baik kepada kita, itu adalah luar biasa. Semoga kita semua menjadi seorang yang insan yang baik di sisi Allah yang utamanya, dan juga di sisi seluruh manusia di sekeliling kita. Okey. Alhamdulillah selesai kita pada hari ini. Kita tadi ada sentuh tadi bab redha, dan juga hari ini kita belajar bab yang baru, iaitu bab tawadhu'. Okey, alhamdulillah. Jadi kita tutup majlis ilmu kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka asyhadu an la ilaha illallah wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, terima kasih ibu sekalian. Yang kurang tu datang daripada saya, dan yang pastinya lebih itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.